Baik, dah halang-halang Datuk ada dekat sini. Saya nak juga tanya berkenaan dengan perkembangan kes titah addendum yang sekarang ini kita tak tahu apa kan. Bagaimana Datuk? Okey, titah addendum ni, saya rasa kali terakhir saya pergi ke mahkamah adalah untuk mendengar hujahan berkenaan dengan usaha Datuk Seri Najib untuk mendapatkan kebenaran, mengeluarkan satu tindakan menghina mahkamah ke atas mantan Peguam Negara. Dan itu ditolak oleh Mahkamah Tinggi. Selepas itu, kes itu ditetapkan untuk pengurusan kes dan sekarang ni mungkin masuk fasa perbicaraan. Saya tak ikuti apa yang sedang berlaku di mahkamah itu. Tapi saya pernah muncul di Malaysia Gazette sebelum ini. Saya pernah memberi pandangan saya. Saya tak rasa kes itu sepatutnya didengar dan diputuskan oleh mahkamah. Sebab ia adalah berkenaan dengan prosiding yang berlaku dalam lembaga pengampunan. Banyak kes-kes sebelum ini yang menjadi duluan ataupun presiden, nas-nas yang menjadi presiden telah memutuskan bahawa keputusan yang dibuat di dalam lembaga pengampunan tidak boleh dipertikaikan. Walaupun hari ini pihak Peguam Negara mungkin mengatakan titah addendum ni tidak termasuk di dalam prosiding yang dibuat oleh lembaga pengampunan. Ia masih dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Semasa baginda Yang di-Pertuan Agong. Soalnya, adakah satu yang molek kedudukannya di sisi undang-undang untuk titah seorang Raja Melayu dibawa ke mahkamah dan mahkamah menyarungkan dirinya dengan bidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan sama ada titah diraja itu sah atau tidak sah. Saya punya ketidakselesaan dengan keadaan itu ialah kerana saya tidak mahu melihat Malaysia ini menjadi satu negara di mana titah raja tidak menjadi mutlak. Kan? Di mana mahkamah boleh menyarungkan diri, menjubahkan diri dia dengan bidang kuasa dan mengatakan kami boleh putuskan sama ada titah ini sah atau tidak sah. Kalau ini dibuat hari ini, tidak ada apa yang boleh menghalang sebarang titah lain yang dibuat oleh raja kemudian dibawa oleh rakyat ke muka pengadilan dan minta mahkamah untuk putuskan sah atau tidak sah titah ini. Sebenarnya tidak perlu pun dibicarakan. Laksanakan saja. Itu saja sebenarnya yang penting. Tetapi ia telah pun memasuki fasa perbicaraan. Itu yang Datuk terangkan kepada kita. Namun apakan daya? Kalaupun tidak mau dilaksanakan dalam bentuk yang ada, ia boleh diolah oleh kerajaan, oleh Peguam Negara. Kita ada Yang di-Pertuan Agong yang baru. Bincanglah macam mana cara nak mengelakkan benda ni diputuskan dalam mahkamah. Olahkan cara supaya titah addendum itu atau mungkin titah baru kemudian berlaku. Akhirnya terlaksana sahaja apa yang dihasratkan oleh titah itu atau apa yang baginda Yang di-Pertuan Agong sekarang rasa patut dan wajar. Tak perlu lalui proses mahkamah ni. Faham. Dia bahasa mudahnya nak ke tak nak? Betul. Mahu atau tak? Begitulah kan. Baik.